Assalamualaikum dan salam Ramadan. Jadi hari ini adalah hari yang pertama saya buat siri 30 Ramadan 30 ilmu emas. Tajuk kita ialah kenapa emas tidak pernah menjadi kosong. Ramai orang bekerja keras mencari duit, tetapi tak ramai yang fikir bagaimana mahu melindungi nilai duit itu. Ini sebab kenapa ilmu emas sangat penting. Emas sudah digunakan sebagai penyimpan nilai sejak ribuan tahun dulu. Nilainya tidak pernah jatuh menjadi kosong. Berbeza dengan duit kertas yang boleh susut nilainya kerana inflasi dan perubahan ekonomi. Simpan emas bukan untuk cepat kaya. Ia untuk melindungi hasil penat lelah kita. Sama seperti Ramadan mengajar kita sabar dan konsisten. Simpanan emas juga perlukan disiplin dan istiqamah. Tak perlu mula besar, boleh mula sedikit demi sedikit dengan akaun emas Gap Public Gold. Yang penting mula dan konsisten. Jika anda nak tahu cara mula simpan emas dengan langkah yang betul dan selamat, mesej saya perkataan emas. InsyaAllah saya bantu anda mula hari ini. Ataupun isi biru dekat bawah, saya akan bantu anda sebaiknya. Ataupun tengok punya video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Jangan lupa follow, komen dan save video ini untuk rujukan anda.